Assalamualaikum, selamat petang bersama saya dan channel Dusun.com. Dah lama kita tak bersiaran, jadi hari ni kita buat DIY tukar fuel filter Waves 125i injection. Ni saya dah buka, ni dah sangat dah hampir 5 tahun lah tak tukar. Jadi ni ialah dia punya, tengok hitam. Dia punya simptom dia okey je, boleh hidup, tak ada masalah kan. Cuma bila dah sampai 100 tu dia nak pergi lagi dia tak boleh. Selepas kita pecut kan, kita speeding highway sampai 100. Lepas tu dia dah hampir full throttle, tapi belum full throttle lagi. Tapi bila kita lajakkan lagi dia tak mau pergi 100 je. Jadi mungkin ni salah satu punca lah. Dah hitam, mungkin dah tersumbat sikit. Jadi bila kita full throttle tu pressure tak cukup untuk injector tu, dia pump minyak dalam kita punya ruang combustion lah. Okay, ni filter yang baru beli di Shopee. Okay, murah aje. Kita kena buat DIY sendiri lah. Tukar yang bukanya clip screw dia, buka clip tu tukar, insyaAllah. Bajet murah, nanti saya tunjukkan bila dah pasang. Okay. Kena hati-hati. Patah pin dia. Aduh. Salah masuk kan. First time buat patah, tapi kukuh insyaAllah lah. Tak apalah. Nampak tadi goyang, dia tak goyang. Okey. Yang penting dia tak tanggal lah. Okey, try pasang. Okey, kalau tengok minyak dia macam masih full. Padahal saya dah jalan 120 km. Tengok minyak odometer saya dah tengok. Macam masih penuh. Tapi sebenarnya dah kurang, ni dah separuh dah. Jadi kelebihan dia ni dengan design dia macam ni. Okey, dah siap pasang. Okey, saya sambung antara kelebihan. Walaupun saya dah pakai lebih 100 km, kalau ikutkan motor ni boleh sampai 180 ke 200 dah satu isi full tank. Tapi saya pakai bukan 120 km, nampak dia punya bahagian fuel pump tu masih dipenuhi dengan minyak lah. Jadi walaupun itu penting untuk kita punya jangka hayat fuel pump lah, sebab fuel pump ni kena senantiasa terendam. Dia tak boleh terlampau rendah sangat minyak sampai dia tak terendam. Nanti bila dia operate dia akan panas, dia akan terbakar lah. Itu salah satu kelebihan dia lah. Jadi tengok design dia bagus. Dan walaupun sudah pakai 120 km, minyak pun baru nak sampai ke takuk merah, tapi dia punya tempat bahagian dia punya fuel pump tu masih dipenuhi dengan minyak lah. Okay, ni satu design yang bagus, memanjangkan jangka hayat fuel pump. Ini dah selesai. Nanti kita tengok pemasangan. Nanti kita akan tengok balik dan hasil macam mana. Okay, terima kasih.